Aku kan tengah cari produk untuk maintainkan rambut aku tau. Macam lepas blow tu nak maintainkan. Tak tahu apa produk aku dah. Kena tak? Okey tak? Okey tak? Okey tu kan? Okey. Sure okay? Belakang nampak aku okey tak? Okey tak? Kamu jadi ke? Bapak kamu dengan bapak kamu. Pada tahu lagi mami sekarang? Lagi? Belakang okey tak? Cantik. Atas sebelah kanan basah lagi ke? Sini. Sini ke? Sini. Sini ke sini? Sini. Ke sini? Sini. Ya, sini. Cakap gampang. Sekarang? Sekarang? Okey. Aku tanya jawab. Cun. Jap.
You nak lepas kerja, I boleh bawa. Lepas tu kita boleh makan nasi Sarawak. Nak tiup, jangan fikir bukan sebab I. Tujuh siap? On time. Aina, aku pakai seluar ni. Lina boleh? Halal lah. Handbag? Handbag. Aku pakai handbag ke? Sesuai keluar balik aku macam ni. Nak pakai handbag ke? Okay, flex time. Jangan beg tak masuk. Jangan beg tak masuk. Pakai lotion. Simple je. Bini je dulu kan. Habis takkan nak makeup. Kenapa pakai jeans? Apa? Teman. Bukan gerak 7.20. Sabar le. Apa lah budak ni? Dia tekan aku lah. Apa buatkan bel potong rambut? Hair holding memory. Jadi saya tak nak ingat memori apa-apa. Aku yang patuh. Yang patuh. Star. Mantap Araf bagi gift tu. 200 tu. Bukan potong sebelum kena curang. Tak pakai lotion tu pun dah putih kau, Bel. Alah. Tapi lotion ni bau dia sedap. Dia bau macam bedak. Lepas tu, I perasan I pakai lotion ni, I tak kena sunburn tau. Sebab baju macam ni kan, dia macam seksi. Ya, mana dia? Kalau Melaka jom lah kita. Kita konvoy jom. Modal bau je. Ya, bau dia sedap tu. Dia lagi sedap daripada Radiance. Yang Radiance ni kan, bau dia macam tak berapa ngam lah kat aku lah. Sebab aku ada dua. Yang ni yang honeydew punya bau tapi kurang. Yang ni bau vanilla tapi nak semua putih dengan baju ke Bel? Nak sama putih dengan baju ke Bel? Dah berbedak lah baju aku ni. Jom lah Tia Fatihah. Kita keluar. Marilah kita melepak. Kau kan dah tengok live aku lama. Jom lah kita berjumpa. Mungkin kau lihat ku banyak berbelanja, tapi sebenarnya ku biasa-biasa saja. Bertemu di muka buku, jatuh hati padamu. Bukan tak nak mengaku, tapi hati rasa malu. Senyummu menawan, menawan. Kau buat hatiku. So ini adalah beg saya yang saya akan sentiasa bawa. Jom, okay settle. Beg ni biasanya aku akan guna untuk pergi ke tempat-tempat yang one day stand. One day stand lah. One night stand. Saya akan bawa lah benda ni. Apa tentatif? Sekejap lagi Bel. Healing sampai hilang. Tentatif program dia pergi IOI makan
Lepas IOI turun Seremban, Karok. Lepas tu pergi rumah Aina, tidur rumah Aina. Tu je tentatif. Sampai rumah Aina ambil baju kotor, pergi Dobi. Cuba ikat rambut tu separuh. Korang tak pernah tengok live I masa I rambut pendek? Dekat kau dengan IOI. Jauh aku nak ke? Tapi aku jenis orang yang tibai je. JB pun pada aku dekat pada 2 jam lebih. Korang tak pernah tengok saya rambut pendek Saya lagi handsome kot kalau buat rambut mulut. Tanya Sri, ramai minta saya rambut mulut. Pakai baju ni dah. Kita tak ada boleh ni. Pergi mana pun. Pakai je shoot. Orang ini main-main. Pencuci muka dengan bersih. Kau tak payah? Tak ada. Kau pencuci muka je. Lepas tu part yang paling susah, skincare. Time kau bob dulu pun ngam. Pernah je handsome, siap, cantik kan. Ya, I masa buat rambut pendek sumpah handsome dulu. Tapi korang tak sempat ke season tu. So last time belajar. Sekarang tak buat je. Oh, sini. Aku pernah nampak kau agak kelibang. Segan nak tegur. Asal kau tak tegur aku? Tegur aku. Aku gila lah daripada depan. Baik kau tegur aku. Aku seronok buat kawan. Dia gila jumpa buat kawan. Ni moisturizer, sunscreen. Ikut lah. Aku letak sunscreen sebab aku tak ada plan nak make up esok. Okay, bang adik. Okay. Biasa lebih bang. Kalau nak cakap, kau filter muka kau jadi besar ke? Kau filter muka kau jadi besar ke? Aku filter muka aku jadi besar. Orang lain filter muka jadi kecil kan? Aku filter muka aku jadi besar. Aku nak pakai beg apa ni? Aku tak ingat nak pakai beg ni sebenarnya. Cuma tak kalau aku pakai beg ni. Sebab aku dah lah pakai beg ni. Jadi Bani. Tapi apa ada? Cuma tak kalau aku pakai. Ada tak? Comel, comel. Comel kan? Comel kan? Aku nak pakai beg ni lah. Sebab dia macam solid sesuai dengan colour baju. Sebab baju aku look soft. Memang sebelum ni jadi beli buat hiasan tak tengok jauh lah tu SVG belakang pun memang jadi hiasan aku ke.
Baru potong tanda harga dah siap. Ya. Gua nak pakai. Kau ingat aku yang beg banyak aku pakai sini? Kau nak tahu beg daily aku kalau keluar beg mana? Sekejap. Tunjuk. Ni beg daily aku. Kalau macam aku keluar, aku memang akan bawa beg ni. Beli kat Padini je siap. 30 lebih je. Sebab pada aku beg ni macam flexible. Tak ada. Aku pakai macam ni biasa. Baru potong. Ni lah beg daily aku. Tak, aku rasa dia match dengan semua benda. Simple but nice. Beg daily brand apa? Padini. 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 Beg yang ni buat nampak gaya boyish. Kan? Beg nampak boyish kan? Ada beg ni kak. Ni yang tak ada beg-beg daily je. Kalau tak putih, aku... let up. TikTok. Bawa yang daily tu je lah yang tadi. Yang ni cantik. Ni ada tag nama aku kot. Yang ni kalau aku pakai semua orang tahu aku cikgu. Kalau aku pakai yang aku tak melambang aku cikgu. Tapi... sekejap. Mana aku main esok aku? Serius lah cikgu. Kau buat affiliate je. Semua warna cerah ke? Dia comel lah ingat macam ni. Dia match. Tapi dia kena pegang macam ni lah. Ni. Kalau yang ni macam... Kalau yang beg daily ni dia macam very simple. Sephora je bapak saya Sephora. Memang semua perempuan beli beg-beg Okey yang tu yang mana? Pink ke putih ke ni? Macam daily lagi okey sebab warna kontra. Aku suka beg daily aku. Tapi dia buat aku nampak macam simple sangat. Nanti time saya cikgu macam mana confirm saya tak potong. Oh, kalau saya cikgu awak tak penting sekolah, tipu lah. Anak murid saya selalu penting. Dia takut saya. So saya kadang marah betul. Kau pergi event tak apalah. Hari ni mood geli ke boyish ke santai-santai? Kalau boyish yang coklat. Boyish coklat. Okay. Lepas tu, cikgu sekolah rendah